Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang dihormati barisan hakim dan rakan-rakan pembentang sekalian. Saya Cikgu Jamil bin Josan, guru ekonomi tingkatan 6 yang baru sahaja memasuki tingkatan 6. Sebelum ini saya mengajar subjek perniagaan selama 15 tahun. Bersama rakan-rakan saya Cikgu Rohani binti Zahid, Cikgu perniagaan tingkatan 5. Bersama seorang lagi rakan saya, Cikgu Nur Aisyah binti Wasfat, guru pengajian perniagaan tingkatan 6. Kami membuat intervensi untuk meningkatkan kemahiran pelajar menjelaskan subtopik milikan perniagaan dalam subjek SPM, entiti perniagaan bagi pengajian perniagaan tingkatan 6 dan unit ekonomi bagi subjek ekonomi tingkatan 6. Isu atau tinjauan awal yang saya dapati semasa proses PDP saya ialah pertama, markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan, dan kami juga lakukan ujian penguasaan awal untuk mendapatkan markah awal pelajar untuk subtopik tersebut. Tinjauan awal yang kedua ialah soalan subtopik ini merupakan soalan paling awal di dalam soalan peperiksaan. Jadi kalau pelajar tak dapat menguasai tajuk ini, saya sebagai pengkaji, saya sebagai guru merasakan ia akan mengganggu emosi dan motivasi pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Yang ketiga, subtopik ini dipilih kerana merupakan subtopik paling panjang dibincangkan dalam buku. Ini bermaksud apabila satu subtopik paling panjang dibincangkan dalam satu subtopik atau bab, dia mempunyai kemungkinan untuk keluar dan ditanya dalam peperiksaan awam paling banyak. Seterusnya, kenapa saya memilih soalan ini? Subtopik ini juga merupakan soalan wajib keluar setiap tahun, soalan yang saya pilih ini. Seterusnya, masalah kepada pelajar, terlalu banyak unit perniagaan yang perlu pelajar ingat. Jika dalam peperiksaan STPM ada 5 unit perniagaan, dalam peperiksaan SPM bagi subjek perniagaan SPM ada 8 milikan perniagaan yang perlu dihafal oleh pelajar. Seterusnya, mengapa subtopik ini dipilih? Kerana huraian di dalam buku rujukan berbentuk esei panjang. Ini menyukarkan pelajar-pelajar subjek perniagaan yang biasanya pelajar dari kelas tengah dan kelas akhir. Ada sekolah juga yang menawarkan subjek perniagaan pada kelas akhir. Ini akan menyebabkan pelajar sukar untuk mengingat fakta, apatah lagi untuk menghuraikan fakta. Ini contoh ujian penguasaan awal yang kami lakukan kepada pelajar SPM, kepada pelajar banyak yang kami jalankan selain kepada pelajar SPM, kepada pelajar tingkatan 6 juga, pengajian perniagaan dan pelajar ekonomi. Dan apabila masalah itu berlaku kepada pelajar, apabila guru mendapati banyak masalah untuk pelajar menjelaskan, menghafal fakta, menjelaskan huraian, kami merancang untuk meringkaskan nota panjang esei berbentuk nota yang ringkas dan padat. Kedua, membina kaedah sistematik membantu hafalan dan pemahaman fakta. Okay. Kami bina sebuah kaedah untuk memudahkan hafalan fakta. Bukan setakat menghafal fakta, tapi kaedah itu juga boleh menghurai fakta untuk mendapat markah penuh. Seterusnya, perancangan pengkaji untuk membina kaedah untuk menghurai fakta. Tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah perancangan membina kaedah yang mudah dan mengukuhkan hafalan jangka panjang. Macam mana saya boleh mengatakan kaedah ini boleh dijadikan sebagai hafalan jangka panjang? Kerana salah seorang pelajar tingkatan 6 yang pernah saya beri teknik menjawab, dia masih semasa SPM tingkatan 5, dia masih boleh mengingat kaedah kad makcun itu untuk digunakan semula dalam soalan peperiksaan tingkatan 6 STPM. Objektif. Tujuan saya membuat kajian
saya dan rakan-rakan membuat kajian ini adalah untuk memastikan pelajar dapat membezakan unit-unit perniagaan. Unit perniagaan dalam subjek pengajian perniagaan, entiti perniagaan adalah untuk tajuk subjek pengajian perniagaan, unit perniagaan dalam subjek pengajian perniagaan, dan milikan perniagaan untuk subjek SPM perniagaan. Unit perniagaan untuk subjek ekonomi tingkatan 6. Dia adalah tajuk yang sama, diulang untuk pengajian perniagaan tingkatan 6 dan subjek ekonomi tingkatan 6 semester 3. Objektif kedua, mengapa kaedah ini dibuat? Untuk saya hendak memastikan pelajar dapat menghurai fakta. Selain mengingat fakta, membezakan fakta, teknik kedua untuk memastikan pelajar boleh menghurai fakta. Kaedah kajian yang saya gunakan adalah model kajian tindakan McTaggart, Chemnitz dan McTaggart, dan itu mempunyai yang tindakan pertama yang telah saya lakukan tadi adalah tinjauan awal, seterusnya merancang tindakan, rancangan tadi pun telah dibincangkan, seterusnya melaksanakan tindakan dan mereflek. Ujian penguasaan awal dan penguasaan akhir digunakan untuk menilai keberkesanan intervensi yang dilakukan oleh guru. Ini adalah kad yang saya bina bersama rakan-rakan, kad Mak Chun. Kalau rakan-rakan pengkaji ada teringat drama Mak Chun di TV3, secara tak sengaja ringkasan yang kami bina iaitu modal, M mewakili modal, A mewakili ahli, K mewakili ketua, C untuk mewakili cukai, U mewakili untung dan rugi, L mewakili liability. Liability bahasa Inggeris, liability bahasa Melayu. Jadi secara tak sengaja huraian yang saya gunakan ini bersamaan dengan menyerupai tajuk drama popular TV3 iaitu Mak Chun. Jadi saya ambil nama drama Mak Chun itu kepada kad saya, tapi huraian di dalamnya ialah Mak Chun untuk memudahkan pelajar mengingat. Secara tak sengaja juga, drama Mak Chun tu juga adalah drama tentang seorang usahawan desa, Erma Fatimah, yang menjual bedak sejuk, menghadapi kesusahan menjalankan perniagaan. Kemudian akhirnya dia berjaya meluaskan perniagaannya sehingga keluar negara. Di situ juga dapat dikaitkan dengan kad yang saya gunakan daripada milikan tunggal, bermula perniagaan milikan tunggal, Erma Fatimah berjaya menjadikan sebuah perniagaan yang lebih besar kepada Sendirian Berhad. Sebelum itu, kesahan. Untuk memastikan huraian saya mendapat pelajar boleh skor markah tertinggi, saya telah menyimak huraian tersebut menggunakan peraturan permarkahan SPM untuk memastikan pelajar dapat markah penuh dalam peperiksaan. Jadi pelaksanaan tindakan pertama ialah cara menggunakan kad ini. Bagaimana guru-guru boleh menggunakan kad ini? Nombor 1, yang pertama, guru perlu merangsang minat ingin tahu. Saya menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21 iaitu strategi pembelajaran inquiry. Guru-guru boleh bertanya, bercerita tentang kedai-kedai perniagaan yang berada di kediaman mereka untuk dekatkan pelajar dengan pengalaman sebenar. Kemudian guru-guru juga boleh bercerita tentang istilah-istilah perniagaan yang ada dalam drama-drama Melayu. Contohnya, Megah Holding, itu milikan apa? Nanti kita buatkan pelajar rasa nak tertanya untuk bezakan. Yang saya pergi Dobi itu kedai apa? Yang saya pergi klinik Abu dan Ali, dia milikan apa? Dan akhir sekali, Megah Holding, milikan perniagaan apa juga yang boleh kita kelaskan, yang pelajar boleh bezakan dan boleh gunakan sebagai pengalaman sebenar, digunakan dalam peperiksaan nanti untuk membantu menarik pelajar. Apabila kita guru-guru dah tarik minat pelajar, samakan level pemikiran kita dengan pelajar, baru pelajar akan rasa seronok untuk belajar.
Tindakan kedua yang cikgu boleh guna untuk kad ini ialah guru menerangkan nama penuh dulu. Perkenalkan dahulu nama kad makcul tu. Sebab pelajar tak dapat maksud-maksud istilah tertentu. Contohnya modal. Ada pelajar Cina dan India yang tak dapat. Cikgu, maksud modal tu apa? Cikgu, maksud liability tu apa? Cikgu kena terangkan dulu. Setelah kita terangkan, dan cikgu boleh edarkan kad kosong, kad makcul yang kosong. Dan terangkan, kita buat aktiviti yang ketiga. Pelajar diarah untuk merujuk buku rujukan bagi mencari huraian bilangan ahli dulu. Yang pertama, kenapa bilangan ahli yang pertama untuk dicari? Itu adalah untuk mencapai objektif satu. Bilangan ahli, apabila pelajar dapat mencari bilangan ahli, secara automatik dia dapat membezakan milikan tunggal seorang pemilik, perkongsian 1 hingga 20 orang pemilik, sendirian berhad 1 hingga 50 pemilik, sendirian berhad, awam berhad 1 hingga tiada had pemiliknya atau ahli. Okey. Jadi bila pelajar aktiviti ketiga ni mudah, apabila tercapai aktiviti ketiga ni, guru perlu tekankan, apabila pelajar dapat menghafal bilangan ahli perniagaan dalam setiap unit perniagaan atau unit ekonomi, unit perniagaan, secara automatik pelajar telah dapat membezakan fakta, dapat menghafal fakta. Jadi seterusnya, langkah seterusnya, macam mana pula kita nak ajar pelajar untuk menghurai fakta. Aktiviti seterusnya, guru apabila selesai aktiviti ketiga, guru menilai, guru beri arahan untuk aktiviti kedua pula, untuk mencari huraian. Mencari huraian. Yang kelima, semasa mencari huraian, guru perlu memandu pelajar dengan cara mudah. Kenapa perlu memandu pelajar dengan cara mudah? Sebab mengikut SKPMG, guru perlu menjadi pendorong dan pemudah cara. Jadi pemudah cara. Apa yang kita mudahkan dalam kaedah ni? Nombor 1, lepas cari ahli dekat objektif 1, cari pula liability. Kenapa kena cari liability dulu? Liability dahulu. Kerana liability mempunyai fakta huraian paling mudah. Hanya milikan pertama dan kedua sahaja liability-nya tak terhad. Yang lain ada liability terhad. Itu cara hafal dia. Kemudian, kenapa cikgu kena langkah seterusnya mencari huraian modal dahulu? Langkah kedua, modal. Kerana terdapat persamaan antara perkongsian sendirian berhad dan awam berhad, iaitu mereka menjual saham kepada ahli. Apabila menjual saham kepada ahli, secara automatik dividen dan untung rugi dapat dicapai. Dan akhir sekali, apabila pelajar dapat mencari huraian, pelajar mengisi semula huraian berbatukan kad makcun yang diedarkan kad kosong tadi. Untuk menjimatkan masa guru menyimak jawapan pelajar, saya sediakan kad makcun yang ada isi jawapan pula. Saya dah test. Apabila kita buat secara manual, apabila guru membuat secara manual di papan whiteboard, dia mengambil masa yang sangat lama untuk menghurai 5 jenis milikan perniagaan, milikan unit ekonomi dan unit perniagaan tersebut. Okey, ini contoh pelaksanaan yang saya jalankan di kelas. Guru merangsang minat ni, gambar ajar. Saya ulang sahaja, tindakan oleh guru. Pelajar diarah untuk merujuk buku. Ni pelajar mengisi jawapan. Kalau cikgu ada laptop di kelas, beri peluang kepada pelajar untuk isi jawapan dekat laptop, untuk galakkan pelajar penggunaan teknologi. Ini dalam kelas tak ada LCD. Kalau macam library tu mudah sikit untuk penggunaan. Ini saya jalankan bersama pelajar perniagaan. Sebelah ini pelajar ekonomi, sebelah ada pelajar perniagaan. Saya test kaedah saya ni pada pelajar perniagaan juga. Dan saya ada test juga dekat gambar pertama tadi, saya test juga kaedah ini, intervensi saya kepada pelajar SPM. Pengajaran secara digital, saya gunakan QR code untuk tengok video saya mengajar sahajalah.
Dan kaedah kajian yang saya jalankan ialah ujian pengusahaan awal, jadual, graf bar. Ini contoh markah akhir pelajar setelah diajarkan kaedah makcun, kad makcun. Dan ini dapatan dan rumusan saya. Guru sangat penting untuk berperanan sebagai pembimbing, pendorong, pemudah cara. Sekian, terima kasih.